Oh, kau tengok. Dah makan dah. Sebab kan dia tak pasang ni. Dia duduk sini. Kalau tak pasang satu, dah lama dia luka, ada besi dengan besi kan. Yang ni plastik. Dia langgar. Dia langgar. Oh, boleh pun dah. Ni pun dah makan dah. Sebab kau tak tukar ni. Takkan aku nak pergi MRT nak pergi motor kau. Ada orang cakap aku curi motor. kalau owner ada apa kat tepi, dia boleh cakap owner motor aku. Kalau aku pergi sana, aku boleh je servis kat MRT tu. Tapi kan boleh pegang aku, tak pasal aku. Kau kat KL. Takkan. Alam betul lah. Kalau kau lalu Alam Budiman tu sebenarnya dekat dah lagi. Tak beli pemak tu. Cari. Tak lagi. Kita tengok. Alhamdulillah. Tapi bateri tak, maksud aku bukan tak putus lah. Tapi kalau dia ada mileage ni, dia tak ada tanda lah, nanti aku buka. Tapi kalau macam dah ada gigi dah hilang lah. Oh. Bearing ni. Bateri ada. Kali faham. Oh, kau bunyi dah habis dah. Kering. Kan ni dah rapat lah. Bukan bunyi cakap bunyi je, bearing pun jam. Kata je. Nak tengok belakang sekejap. Aku rasa ni mana roller dah makan lah. Roller dah out lah. Oh, OIC dah crack. Oh shit. Kulit kau ni hilang ke? Tak masuk pula aku. Masa inspection bukan aku yang buat. Kerja ni yang besi ni. Tak kalau tak pecah ni. Betul. Oh, kau tengok. Dah makan dah. Sebab kan dia tak pasang ni. Dia duduk sini. Kalau tak pasang satu, dah lama dia luka, ada besi dengan besi kan. Yang ni plastik. Dia langgar. Dia langgar. Oh, boleh pun dah. Ni pun dah makan lah. Sebab kau tak tukar ni. Isi habis bearing lah. Melting. Tak putus. Ada tanda-tanda nak correct. Motor CVT kau kena servis setiap 10,000 lah minimum. Kalau kau jadi macam bawa pergi MRT tu, tak ada hal lah. 10,000. Mana tukar yang hitam 3 kali. Yang 3 kali tu maksudnya seminggu sekali ke macam ni? Tak lah, kau bukan yang hitam kan sebulan sekali kan. 10 kali. Mana 3 bulan sekali kau servis. Tapi kalau 3 bulan tu kau nampak cantik lagi, kau post forward sikit lagi, 4 kali servis ke. Tengok lah, sebab ada atas pemakaian. Kalau pakai kau main ulang alik macam Grab, wah. Kau ni dah makan lah. Dah habis lah. Ada kering lah, tapi tak banyak. Tapi tak kering betul-betul. Tapi yang kau punya bearing dah rosak. Bearing dalam dah rosak. Kau dengar? Sing. Tapi kalau ni makan, mampus. Kena buka gearbox terus. Makan kat 2 hari nak buat lah. Kalau tak ada barang. Ada barang okey. Sebab dia engine kecil kan. Spring ni tujuan dia untuk dia nak ubah dia punya ratio sprocket tu je. Ratio CVT dia. Okay. Ini first day. Kita buat jauh luar. First day. Jauh luar. Ni pergi beli roller tadi. Beli roller. Beli roller untuk big. Dia cakap dah ada kemek lah. Macam mana boleh hilang? Boleh tu.
Itu bukan aku yang tahu. Orang lain. Orang lain. Ibu. Motor kau ni akan rasa lain sikit lah. Sebab dia bagi roller ringan ni. Oh, kamu berat. Bukan berat. Dia pick up sikit lah. Sikit. So, jadinya aku pulang sikit dia terangkat. Dia angkat rasa sikit lah. Oh, dia macam ringan lah. Ringan sikit. Tak jadi. Sementara kan. Tak ada okey aku. Saya cuci lagi. Dah haus lah. Dah haus. Ada lah. Berapa umur dia? Berbaloi lah. Kau dah tukar. Kau tukar depan saja kan? Tak tukar belakang punya kan? Ni origin ni belakang ni. Sebab kalau kau tukar belakang punya, boleh licah boleh. Depan saja 500 dulu. Ui. Kenapa? Dia lama dulu. Mak depan saja. Aku cas satu set ni tak abang 500. Siap punya hitam je. Oh, okey. Faham. Dia ketat sikit. Jadi ada starter kaki. Starter kaki yang menghalang dia. Sebab aku cakap bunyi Euclid pun bising juga. Bising pun kalau Euclid longgar pun dah bising. Lagi-lagi kalau motor yang Magna VX. Tapi kalau motor ni aku tengok macam Euclid tak ada pun dia tidak bising. Bagi aku agak unik lah motor ni. Mudah gila masuk abuk. Masuk abuk terus overhaul engine. Pelik macam sebabkan orang tukar minyak tu tak sembur dulu angin terus boleh jadi rosak macam teruk gitu. Buat design ni diorang, design fail. Bagi aku design dah fail. Ni Honda ni beat ni dah kadang-kadang member aku dia jaga, dia pernah kerja kat Ayat Mall, dia pergi dia jadi manager branch. So dia merata lah Yang merata tu paling okey lah pun. Balik awal lah. Okey. Ada bunyi lah sikit tu. Itu okey. Best. Customer dah happy. Aku tak tukar lagi lah roller pula tukar lagi satu set. Dia nak tukar satu set. Nanti aku tukar satu set, aku bersih semua sekali. Jauh pula dia pusing ke depan tu ke. Member pusing satu taman je. Sikit je pusing. Tayar okey lagi. Motor aku dia isu ni tayar. Kau tengok isu. Dah balik lah. Kita boleh kemas baru. Okay. Gila. Pick up Pick up tu ada Makin gila pick up. Pasal ringan. Dia pakai roller ringan. Babi betul. Pick up je. Aku tak kisah pick up tau. Bila aku nak pulang 60 tu yang jadi problem tu. Yang tu lah sebab belakang tu. Dia haus. Dia dah haus lah. Kalau kau tukar belakang tu, lama-lama dia maintain speed dia boleh lah. Okay. Sebab ni aku saja barang kau tu barang biasa. Ada barang racing. Tapi tak perlu lah, narut je. Racing, kalau agak-agak kau racing ke sini ke? Tak laju kau pick up je. Macam pick up je lah masa traffic light tu kau tekan dia pergi. Dia pergi, lagi motor lagi. Alah. Tak payah. Buat apa? Ni budak kanak. Aku ingat kan, tapi apa hal sampai 140 kalau tak boleh 140 siap?
140. Kan je. Apa benda. Motor aku pun tak sampai 140. Kau punya CC apa nama? Motor ADV pun habis beribu pun tak nak dapat 140 kau tahu tak?